Subhanallah, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku guys. Ya Allah ya Tuhanku guys. Ya Allah guys. Allah Akbar guys. Hui, saya kena tukar mata guys. Bapak kelah guys, kelah merah. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Guys, kelah merah original Knaboy. Saya target saya yang ikan kecil-kecil guys. Anak-anak kelas. Saya tak target ikan besar-besar hari ni. Saya nak bawa balik pelihara ke ataupun adik saya nak. Saya tak tahu dia nak buat apa. Makan ke, goreng ke, nak bela ke, saya tak tahu. Nah, kalau boleh kelah dengan tengah. Okey, jom kita tengok guys. Saya guys yang sebenarnya nak cari tempat semayang ni. Asal dia nak masuk waktu. Jadi kita masuk sini sekejap. Okay guys, kita naik belah atas sikit. Saya ingat saya nak pergi belah sini ya. Dia kena punya berang. Kita cari target dia anak kelah guys, kecil-kecil. 2 jari, 3 jari. InsyaAllah ada. Okay. Pakcik nak pergi atas. Awak hati-hati. Pakcik nak pergi atas. Pakcik nak pergi atas. Awak hati-hati. Pakcik nak pergi atas. Bye. Hai Johnny. Johnny Jonathan. Okay, jom guys. Agak adalah saya nak saya seko jadi ya guys. Licin weh. Licin guys. Dia nak kelah keluar daripada sini banyak. Kau tahu kita banding tadi. Daripada sini keluar 2-3 ekor. Ni kelah ori ni guys, sini guys. Merah macam merah danghil. Macam kita dapat kat rumah 2 ekor tu kan. Kamu letak air klorin ke, air apa ke. Dia warna macam tu. Ada waktu-waktu dia macam senyum kan. Dia petang. Warna dia merah betul. Ya. Jom lah. Ni ada ikan ni. Tak tahu dia makan ke tak. Jangan bawa sini lagi dah kalau kena. Nampak kan? Subhanallah, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku guys. Ya Allah ya Tuhanku guys. Ya Allah guys.
Allahu Akbar guys. Ui, saya kena tukar mata guys. Bapak kelah guys, kelah merah. Subhanallah, ya Allah, ya Tuhanku guys. Ya Allah, hai. Ya Allah, berdebar saya guys. Guys, saya kena tukar mata ni guys. Tak boleh mata ni guys. Ui, bapak kelah merah guys. Oh ilah, hai. Saya tak tahu pancing kita boleh naik ke tak guys. Ui, besar guys. Ui, berdebar saya guys. Guys, saya kena tukar mata je kan. Ui, besarnya guys. Saya ingatkan daun guys. Hai. Ui, boleh naik ke kita ni pancing ni kan. Ui, besar guys. Ya. Sekejap kan, nanti saya update kat kamu. Kalau dapat lah guys. Minta dapat lah guys. Ui, besar guys. Ya. InsyaAllah. Kita pakai heavy duty opas. Sekejap. Kita kena pakai mata nombor 2 ni. Ui, besar lah. Saya tak pernah tengok kelah besar macam tu. Ui, ini mungkin bos dia guys. Bos kelah. Betul guys, saya tak tipu kamu guys. Sekejap guys, nanti saya update kat kamu dulu. Guys, saya ada sediakan ni ilan spinner. Single hook nombor 2. Ni saya takut bersanggit lah mata nombor 2 ni. Tapi tak apa, kita cuba. Ni apa je. Saya tak tahu kalau kena boleh naik ke tak boleh naik. Saya tak pasti. Besar. Harap ada rezeki kita guys. Saya nak cuba balik ilan spinner tu. Warna kalau ilan spinner dia ambil, kita dapat solid. Kalau crank ni takut mata belakang tu sangkut kat batu. Kalau dimakan, kemungkinan ni lah dia kelah yang bengkang ke mata kita 5 kali krong kat atas. Hari dah hujan. Dari revival assassin. Double check. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, alamak, tak dekat guys. Tak dekat. Kena dia kena.
Ui, ya Allah ya Tuhanku. Tak lekat guys. Oh ilah. Uish, kuat guys dia makan guys. Ya. Mata ni kasar sangat ke ha? Ya, try sikit. Sekejap. Ui guys, kuat guys. Berbunyi drag ketat ni. Guys, saya update. Saya dah cuba main crank guys daripada bawah. Crank sinking tak mau makan guys. Saya nak pakai line spinner pula guys. Tengok macam mana. Saya nak terus naik ke atas. Saya dapat seko pun jadilah guys sebenarnya ini guys. Wah, ini terlalu jauh guys, terlalu jauh. Terus right. Tu tengok, cuba tengok belah atas. Tengok macam mana. Tu. Tu pakai line spinner merah saga kita tengok. Dia boleh mendapat kesambaran ataupun tak. Yes. Jom. Ui, sebarau besar. Ui, sebarau besar. Guys, sebarau besar. Sebarau ke kelah? Saya rasa sebarau. Yep. Tak boleh pakai umpan ni kecil ni. Guys, macam kelah pun ada. Pakai line spinner kecil. Tapi single hook. Guys, pakai line spinner nombor 3, inline blade. Umpan high end gitu. Kasar sikit mata dia. Yang tadi tu kecil lah. Oh, di sana lagi dia dah ambil dah tadi. Sengit ke air bawa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak kena guys. Signifikan. Oh, ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku.
Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya. Alah putui. Ya Allah ya Tuhanku. Hoi, terlalu besar. Putih lagi. Putih lagi guys. Kena kayu ni ha. Lepas ni kan, kalau masuk pendalaman ni kan, tak boleh pakai ultralight ataupun light je guys. Kena pakai light lah. Light 10 LB, 15 LB boleh lah. 8 LB tak boleh lah guys. Kena nak main 15 LB, 10 LB, 12 LB kan. Besar guys. Celah tu guys. Mata single hook memang syok. Waduh. Tali pula. Banyaknya anak kelah guys. Banyak anak kelah guys. Mana datang. Sekejap guys, saya pakai yang ni. Mata kecil. Mata ni kasar. Banyak anak kelah. Kalau dapat cakap dia bela eh. Sekejap guys. Ya, kita pakai line spinner baru kita. Mana? Metal creep. Mana? Belum apa dah sangkut. Ada. Sekejap guys. Guys, kita pakai ni. Kecil je mata dia. Kalau dia nak sama lah. Kalau mak dia sama parah. Mata dia. Berlegu-legu dia ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Tak naklah dia makan. Ngado tu. Makan. Tak kena.
Tak sampai dah guys. Ui, mengado tu dia. Guys, kamu nampak tak? Kayu tu meremang bulu roma saya guys. Budak ni selam ambil guys, dapat guys. Kayu atas tu kan. Meremang bulu roma saya guys. Budak selam guys ambil dapat. Kita nyerut dengan pancing dulu. Tapi tinggal raise saja dengan ni. Yang lain semua habis. Tapi dah setahun, saya tak tahu macam mana. Okey. Saya tengok dulu. Kalau benda tu elok, saya boleh baiki. Boleh saya bagi duit. Orang cakap ganjaran lah kan. Kalau dia nak bagi kat saya, tu dia nak ambil upah selam kan. Tapi kalau rosak, saya tak tahu lah guys. Berwarna kena burn lah guys. Sebab dah setahun lebih guys. Dekat 2 tahun tu rasanya. Berwarna dia memang ray tu dah rosak teruk dah. Sampai ni semua dah reput dah. Tak ada dah. Tinggal ray dengan ni yang melekat je ni. Saya pun tak tengok lagi, tak tahu macam mana keadaan ni guys. Tapi siapa yang selam ni guys, memang kira handal lah. Saya jatuh situ, benda tu masuk dalam batu. Jadi budak ni pergi selam. Gila ke. Tengok macam mana guys. Kalau benda tu elok, saya beli lah. Ambil balik kan, bayar sikit duit ke. Tapi kalau dia dah rosak, saya tak beli guys. Saya tak tahu macam mana, nanti tengok lah. Okey, sukses. Memburu kelah kita sukses. Kelah merah. Wih, sabar. Kau, sabar. Jantan. Saya tak ditangguk guys. Saya takut kena macam itu. Subhanallah guys. Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya Allah. Alhamdulillah. Bob ada kawan. Kat rumah tu nama dia Bob guys. Kelah merah guys. Ni lagi besar guys. Kuat dia guys. Wih, keluar sperma dia. Jap, saya basuh. Wih, kelah merah. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Wih, happy saya. Hari ni hari ketiga. Mana pula? Hari ni hari pertama. I love you. You jangan mati. I nak bawa you balik. Kelah merah ori kena bui ya. Jap, tengok mata awak. Cak. Cak. Dia jap, kan saya update. Guys, kelah merah original kena bui. Memakan Shadow Red Fat Jack. Mana mungkin saya tak cam kelah dengan tengas. Kalau kelah lah. Kalau jenis kelah, walaupun rupa tengas. Ikan tu ikan kelah,
Saya cakap lah kelah. Kalau ikan tu tengah, ikan tengah. Tu ada yang marah saya guys. Dia kata saya silap lah. Ya guys, saya nak lepas ni mata pancing ni. Solid mata belakang makan. Alhamdulillah saya memang cari dia ni. Guys, saya tak tahu, saya rasa yang putuskan mata pancing gitu tu, yang putuskan pancing gitu tu guys, rasa bukan ni guys, yang tu besar kan. Yang ni kecil sikit. Saya rasa sekilo tak sampai. Sampai ke? Saya tak tahu lah, anda tengok aja kan. Yep. Okay guys, saya repeat guys. Lepas putus saya repeat. Ikan boleh tahan guys. Saya tak dapat view sangat guys. Air dah gelap, tempat tak ada ni guys. Kelah ori guys, kenapa ni? Kelah merah. Tengok mulut dia guys. Nah, mulut kelah. Okay guys, alhamdulillah. Saya tak nak share guys video ni, tapi saya tak tahu lah macam mana. Saya buat comeback. Sebenarnya saya dah nak bersara guys. Dah bersara pun dah. Lepas tu potnik, kaduk. Lepas tu ada kawan yang beli umpan cakap jangan bersara dulu. Jadi saya cuba guys. Saya cuba bahagikan kepada 2 video lah, trip santai dengan trip serius. Saya mulanya saya tak nak upload guys vlog ni guys, untuk trip serius ni guys. Saya ingat saya nak buat video shot je. Saya tak tahu lah kenapa saya nak share kan. Itulah guys. Okay, saya nak packing ikan ni. Nak biar ada segar, packing kita gerak balik. Cukup lah kan. Okay guys, tu ikan. Ikan tu agak besar daripada yang kita dapat sebelum ni kan. Jadi tu ada plastik khas saya bawa. Memang saya cek kelah kan. Okay guys, saya update jalanan kan. Buatnya saya turun hari pertama, saya nampak kelibat dia. Lepas tu dia galak makan, tapi tak dapat. Memang tak ada rezeki guys. Galak makan, tapi tak kena kan. Itu hari kedua, turun, putus. Kelah memang kuat guys kan. Memang kuat lah. Macam tadi kamu tengok kecil tak besar kan. Memang kuat. Jadi hari ni kita masuk lagi. Bermakna dia bukan direct lah. Saya selang-selang waktu cuti masuk kan. Sebenarnya ni baru permulaan guys. Saya ingat hari ni saya masuk nak tengok lokasi. Lepas tu dia orang cakap saya punya pancing yang hilang lu dah jumpa kan. Dia orang selam. Tapi saya ingat nak tengok tu lah kan. Tu saya bawa pancing. Saya cuba casting lah. Tapi target memang kelah lah. Dapat pula. Jadi kita bawa balik lah. Nanti kemungkinan besok saya akan sambung ni, bawa ke atas. Tengok macam ni guys kan. Buat ni baru permulaan lah. Okay, bawa balik pada pancing tadi. Memang ada saya tawarkan duit kan. Buatnya sebagai ganjaran lah kan. Itu waktu awal-awal dulu. Tapi sekarang ni kita tengok dulu guys. Takut benda tu dah tak boleh pakai. Takut benda tu dah hancur kan. Jadi sebab dah setahun lebih guys kan. Tengok macam mana. Saya tengok balik reel. Tapi dia kata road hancur, tak boleh apa lah. Yang tinggal pemegang dia je. Pemegang dia dengan reel. Tu, dia selam kat batu tu. Gila budak-budak ni. Tapi tengok macam mana. Nanti saya tengok reel dengan road kan. Road Tilsa dengan Siku BFX kita. Yang lama kan. Okay guys, saya ingat saya nak gerak dulu guys. Jumpa lagi guys. Kalau akan datang saya insyaAllah guys. Kalau ada rezeki saya kongsikan trip serius. Kalau tak saya buat kat video short yang menarik lah. Lepas tu yang pastinya trip santai saya akan upload lah setiap waktu yang ditetapkan, yang ditentukan kan. Kamu terus guys kekal kat channel kita guys. Saya hold guys nak bersara sebab kawan-kawan cakap kaduk fishing channel, potnik, ada kawan-kawan lain subscriber. Lepas tu yang beli dia orang cakap relax dulu, nanti dulu dia orang masih nak belajar stream fishing. Okay, saya cuba hold dulu. Tapi nak mulakan balik tu memang susah. Sebab saya memang total lah ingat nak bersara dah guys kan. Cakap tu kan. Itulah nak mulakan balik memang susah. Tapi kamu bagi masa, saya akan terbitkan balik vlog pengemaran trip santai dengan trip serius sekali. Buat masa ni saya terbitkan trip santai dulu. Trip serius ni nanti dulu saya buat kat video short macam tu. Tapi sesekali macam ni, trip ni saya upload kat kamu, share kat kamu. Yes, jumpa lagi guys kat vlog kedatang. Jumpa like, komen, subscribe saya channel guys. Kongsi kalau kamu ada kelapangan. Yes, jumpa lagi kat vlog kedatang. Besok lagi saya masuk. Maknanya kalau ada upload saya akan vlog akan datang lah kan. Jumpa lagi guys kat vlog kedatang. Bye guys, Assalamualaikum.
Guys, terima kasih guys kalau kamu menonton sampai sejauh ini. Yes, saya gerak dulu guys. Guys, agak dia bertahan lah sampai ke lawang. Guys. Sebab itu tengah itu dekat 1 kilo pun hidup sewa kan. Warna dia tak bengkok lah kan. Siap berhenti makan sate lagi. Ya, tapi tengah tu dia orang panggil kelabui. Tengah merah tu kan dia orang panggil kelabui. Kelabui lah, kelabung. Ya, ini bukan kelabui, bukan kelah rebung. Yang ni kelah merah. Banyak jenisnya. Ui, kita semayang kat rumah ni. Ada benda tinggal? Tak ada. Macam shopping guys. Susah bawa road yang ni guys. Tapi masalah dia road ni kalau main crank, main inline spinner shock, dia lembut. Bawa dia payah. Kalau road travel tu kita pendek-pendek kan mudah bet sandang. Buat ikan je. Boleh lah kita bongkar. Uish. Ikutlah. Balik. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya. Alah putui.